Assalamualaikum. So guys, terima kasih sebab korang sudi tonton daripada satu ke satu video, and of course kepada mereka yang baru menonton video-video aku, and jemputlah klik dekat subscribe and follow lah apa benda yang patut korang follow, klik like apa semua lah, supaya algorithm tu dapat recommend untuk korang tengok lagi video aku and memberikan aku some sort of motivation, semangat jugalah untuk buat video-video baru. Of course, kalau korang ada benda yang korang nak tanya, korang boleh letak dekat komen and aku boleh create from the whatever komen yang korang share tu. Kalau relevan, aku akan buatkan satu video untuk menjawab lah ataupun mengulas apa yang korang komen. So untuk video kali ini, aku nak share tentang macam mana adik-adik kita yang baru lepasan SPM tahun 2025 tu, daripada SPM nak menjadi ejen harta tanah. Okey, bagi korang yang baru je lepas SPM tahun lepas tu dan berminat nak menjadi ejen harta tanah, mungkin korang nampak kawan-kawan, kenalan, saudara mara ataupun siapa-siapa saja, ataupun korang nampak video-video aku sendiri yang korang rasa korang berminat nak menceburkan diri untuk menjadi ejen hartanah. Ada beberapa cara, beberapa saluran, beberapa pintu untuk membolehkan korang masuk ke dalam bidang sebagai ejen hartanah. Okey, aku cerita yang permulaan, asas dia. Daripada korang SPM, dengan syarat korang ada SPM dan tidak bankrupt, dua ni korang dah boleh nak menjadi perunding hartanah. First stage dia adalah perunding hartanah. So apa yang korang perlu buat adalah cari kursus NCC, Negotiator Certification Course. Secara asal dia, kalau korang nak jadi perunding hartanah daripada lepasan SPM, korang boleh cari, search dekat Google NCC, Negotiator Certification Course, NCC. Search dekat Google mana yang available, buka ataupun berhampiran dengan korang, korang boleh attend. Kursus ni selama 2 hari dengan harga RM600, tidak termasuk SST, dan ada exam. Exam dia simple sajalah. Korang jangan risau dengan exam tu. Exam ni simple. Memang kalau korang duduk 2 hari, korang mendengar apa yang diajarkan selama 2 hari dalam NCC tu, memang insya-Allah garanti korang boleh jawab. Tapi kalau korang main telefon, korang tak dengar, korang tidur, korang asyik keluar masuk, mungkin korang terlepas pandang poin-poin penting yang akan ditanya dalam exam nanti. Okey, basically korang kena ambil NCC 2 hari tu. Lepas tu cari ejen hartanah yang berdaftar. Sama ada korang pergi NCC dulu ataupun korang cari ejen hartanah, agensi hartanah berdaftar kemudian, ataupun cari je agensi hartanah yang berdaftar dahulu, dah masuk register dengan diorang, kemudian ambil pula NCC. Dah ada kedua-dua ni, agensi korang akan daftarkan korang punya nama tu kepada Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, LPEPH, untuk mendapatkan korang punya rentek. Board akan keluarkan satu tag. Tag ni adalah korang punya license. License korang lah. So lesen korang ni untuk perunding harta tanah kita bagi rentek. So korang akan dapat rentek. Bila korang ada rentek, korang dah boleh mula menguruskan urusan jualan, pembelian, sewaan, pajakan. As long as korang di bawah supervision of the agency itu sendiri. Dia tak boleh kalau korang nak tanpa ada agensi ataupun korang nak run sendiri, tak boleh. Kena register di bawah agensi harta tanah yang berdaftar. Korang kena survey lah dulu, background check, sebab banyak agensi yang berada di dalam pasaran. Korang nak make sure korang berada dalam ataupun korang masuk dalam the best agency in term of quality, ilmu, perkongsian, guidance. Dia bukan sebagai ejen harta tanah, kita bukan sales semata-mata. Kita adalah satu profession yang profesional. Kita ada lesen kita. Jadi kita bertanggungjawab untuk melindungi orang awam daripada sebarang penipuan dan salah laku. So tugas kita berat sebab kita nak to protect the public. Kalau ikut undang-undang dalam Akta 242, to protect the public. So that's why korang diberikan lesen untuk menjalankan amalan perejenan harta tanah. Okey, itu kalau korang nak start sebagai perunding harta tanah. Itu first stage lah. Dalam piramid tu, base dia perunding harta tanah. Tapi let's say korang sama ada daripada lepas SPM, korang nak sambung belajar dahulu,
ataupun korang dah jadi rent perunding hartanah, kemudian korang nak sambung belajar pula, kemudian korang boleh continue sama ada diploma, degree, ataupun korang nak ambil sijil harta tanah di Institut Penilaian Negara. Dekat INSPEN ni, Institut Penilaian Negara INSPEN, dia ada dua mod pembelajaran, sama ada full time ataupun part time. Korang boleh apply lah salah satu yang sesuai dengan korang. Selepas tamat, korang boleh mendaftarkan diri korang sebagai PEA, iaitu Probationary Estate Agent, yang mana aku sekarang adalah seorang PEA lah. Sebagai seorang PEA, untuk nak jadi REA, the highest tier ataupun hierarchy dalam piramid tu, rent, PEA, REA. Untuk korang nak jadi REA, korang kena melalui satu fasa, kita panggil fasa TPC, Test of Professional Competence. Daripada PEA, korang kena siapkan Work Diary 1, Work Diary 2, Task 1, Task 2, ROE, interview. Selesai lulus interview, baru korang diberikan lisens, kuasa menjalankan amalan sebagai ejen hartanah berdaftar. Sebenar-benarnya kalau ejen hartanah, dekat sini REA tu adalah ejen hartanah. Di bawah PA dan REN ni kita dipanggil negotiator ataupun perunding hartanah. So, kalau korang nak jadi REA, nak tak nak, memang sama ada menggunakan sijil, diploma ataupun degree. Itu sahaja laluan dia. Tapi kalau sekadar untuk nak menjadi perunding hartanah, the base of the pyramid tu, perunding hartanah saja, sebab korang rasa cukup untuk korang adalah orang yang suka menjual. Contohnya, daripada sekolah dulu pun korang banyak buat sale, jual nasi lemak, jual merchandise, jual printing t-shirt, contohnya lah. Ataupun korang ada diploma, tapi diploma yang berlainan bidang, diploma ataupun degree, dia ada MQA tapi dia tak diiktiraf oleh board. So korang tak bolehlah mendaftarkan diri korang sebagai PA, tapi korang boleh menjadi rent dengan mengambil kursus NCC 2 hari tu, dan korang daftar dengan agensi berdaftar, korang boleh jadi rent. Kalau nak tahu serba detail apa, korang boleh komen, ataupun nanti aku share juga link nombor WhatsApp untuk korang tanyalah kalau korang nak tanya. So, itu adalah antara jalan untuk korang nak menjadi sama ada perunding hartanah ataupun ejen hartanah di dalam industri hartanah di dalam negara kita ini. So, hopefully, harapnya video ini membantu. Apa-apa, komen. Nanti aku akan cuba jawab sama ada dalam direct jawapan ataupun aku akan buat satu video khas untuk menjawab apa persoalan korang. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.